Itu menunjukkan kejayaan. Saya pun teruja nak ada simpanan emas fizikal macam tu. Baguslah, usahakan tambah gram emas. Dan tuan-puan, semua tentang mindset tau. Sebelum ni, ada orang dia cakap macam ni. Dia tanya saya satu soalan. Saya pergi bagi talk dekat satu universiti. Anak muda tu dia simpan emas. Dan emas dia banyak sudah. Berapa? Kenapa saya boleh tahu banyak emas dia? Sebab soalan dia macam ni. Dia bilang, okey ke tidak apa yang saya buat ni? Gram emas saya ada 84.5 gram. Kalau saya tak silap lah lebih kurang. Dekat-dekat sudah 85 gram. Tapi saya hold dulu daripada beli emas. Sebab apa tuan-tuan? Cuba teka. Jawapan dia sebab apa? Apa reason dia hold? Sebab dia takut mau bayar zakat. Zakat ni kena bayar bila? Bila kita ada simpanan emas, jumlah dia 85 gram dan kita sudah simpan cukup setahun. Okay, saya bagi contoh. Katakan kita menabung emas 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram sebulan. Sekalinya ada bonus lebih, bam, beli lebih. Tahu. Tahun kedua, bulan Disember, cukup 85 gram emas. Bila kita kena start bayar zakat? Disember, 2 tahun selepas dia start menabung, kadang 100, kadang 1 gram, kadang 5 gram, kadang banyak, tukar-tukar lah. 2 tahun kemudian, Disember 2027 lah katakan. Lepas dia start Januari 2025, cukup 85 gram. Bila dia kena start bayar zakat? Jawapan dia adalah setahun kemudian, Disember 2028. Sebab syarat untuk melayakkan kita bayar zakat ada 2. 1, cukup haul. Haul ni tempoh. Tempoh dia berapa? 12 bulan. 12 bulan apa? 12 bulan kalau kita sudah cukup nisab. Nisab ni maksudnya timbangan ataupun jumlah gram berat. Berapa? 85 gram. Untuk emas pelaburan perhiasan ikut negeri-negeri punya ukuran. So, kalau kita ada 85 gram, kemudian 85 gram. Bila detik kita capai 85 gram? Kena tahu. Start daripada situ, setahun kemudian kena start bayar 2.5% daripada jumlah gram emas kita. Nilai. So ada orang dia takut. Alamak, kena bayar 2.5 gram. Kalau macam tu tak payahlah cukupkan. Padahal kalau dia simpan dalam cash, tetap kena bayar zakat. Dia beli binatang ternakan, dia beli ladang, kebun, tetap kena bayar zakat. Sebab zakat ni hanya dibayar oleh orang kaya. Jadi tuan-puan tak mau ke jadi orang kaya? Mestilah kita mau. Kalau kita betul-betul mau jadi orang kaya, kita bahkan kena aim supaya kita menjadi penyimpan emas yang sampai satu hari nanti kita kena bayar zakat. Siapa dekat sini dia aim satu hari nanti dia kena bayar zakat? Komen saya.